Okay, korang dengar kan ada bunyi macam orang call kan. Okay, so sebenarnya bunyi tu dekat jam aku ni, jam awalan tau. Kalau korang ada tengok video aku sebelum ni, aku ada tunjuk kat korang lah, aku unboxing jam ni apa semua kan. So macam ni lah, kalau ada rupa call masuk, so tinggal tekan je. Kemudian korang boleh jawab dekat sini dengar tu. Aku call guna nombor aku satu lagi. Okay, so korang boleh dengar kat sini dan korang boleh cakap juga kat sini. Korang siap boleh pilih tau. Alamak, tak nampak pula. Okay, korang siap boleh pilih. Korang nak cakap dekat handphone boleh ataupun dekat jam ni boleh. Okay, kemudian kalau korang nak letak macam tu. Okay, so dah end call. Bagi aku agak berbaloi juga jam yang harga bawah 100 ataupun 100 something lebih kurang, dia boleh jawab call, boleh call pun boleh. Sama je dia punya function dia. Kalau call pun sama juga. Siap boleh call So bagi aku agak function agak berbaloi juga kalau siapa-siapa yang nak rasa pakai jam smartwatch yang ada function yang boleh call, boleh jawab call. So ini jawapan dia bagi aku. Daripada Avalon ni, Avalon Watch Curve. Bagi aku Avalon ni dia banyak produk, tapi antara produk yang kalau siapa-siapa yang suka jam jenis ball macam ni ataupun smartwatch jenis kotak macam ni, bagi aku Avalon Curve ni agak berbaloi untuk korang. So kalau korang nak dapatkan, kalau korang dapat harga yang menarik, baik korang tu check out cepat-cepat. Mana tahu korang ada kupon yang menarik kan. Okay, so nak dapatkan Avalon Curve ni, korang boleh tengok dekat bawah. Macam tu lah tadi kalau korang tengok kan, cara nak jawab call, cara nak angkat call dia apa semua. Okay, so nak dapatkan, tekan je kat bawah.